Saya syorkan dan saya rekomen MTAF terbaik. Terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kepada Adal Oman, anak saya atas kejayaan SPM, dan juga tak lupa tahniah juga kepada semua anak-anak yang mengambil SPM di MTAF Madrasah Tahfiz Al-Furqan. Tahniah semua atas kejayaan anda. InsyaAllah kami doakan setakat untuk anda semua, anda akan teruskan kejayaan sebab perjalanan anda baru bermula. Untuk anak-anak tahfiz yang lain yang akan mengambil SPM dan yang seterusnya, semoga kejayaan abah-abah ataupun seni anda ini menjadi satu motivation, inspirasi kepada anda untuk sama-sama berjaya juga dan mencipta kejayaan di MTAF ini. Tak lupa juga kepada muallim dan juga muallimah dan juga pengurusan MTAF yang mengajar. Terima kasih di atas sokongan dan juga didikan anda kerana menjadikan anak-anak kami cemerlang di dunia dan juga insya-Allah di akhirat. Terima kasih, jasa anda sangat-sangat kami hargai, jasa anda sangat-sangat kami hormati, dan semoga semua muallim-muallimah akan meneruskan kecemerlangan untuk mengajar dan juga mendidik anak-anak kita, anak-anak kami semua untuk berjaya bukan setakat di dunia malah di akhirat juga, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua muallim-muallimah yang mendidik anak kami, bermula daripada Haikal Syami, Adal Oman, dan sekarang ada Nur Christina Berkisah, dan generasi ketiga dah. InsyaAllah, alhamdulillah setakat ni semua cemerlang dalam SPM, dan kami harapkan generasi seterusnya lepas itu akan cemerlang juga dengan bimbingan muallim dan muallimah dari MTAF. Okey, satu lagi pada ibu bapa di luar sana yang masih mencari-cari atau survey untuk hantar anak anda ke MTAF, insyaAllah bagi saya inilah pilihan yang terbaik dan tepat kalau di Shah Alam ni, sebab bukan setakat mengaji atau menghafal Al-Quran, tapi dia juga ada akademik, dan saya syorkan dan saya rekomen MTAF terbaik. Terbaik.